Saya dah beli dah bro. Si saya namanya Kas AZ. Dah pernah ingat saya nak pergi mancing hari ni. Saya baru nak berjinak dengan BC ni. Tapi umpan saya tertinggal dekat kampung. Lembu ni mesti dalam hati. Budak ni tadi recall kan aku. Kalau dapat sodok sekali jadi lah. Tak lawan meh. Oh. Hari ni hari raya Adha. Ni ada lembu yang nak sembelih tapi belum boleh sembelih lagi. Okey. Tapi katanya ada satu lembu lagi untuk dia masak. Ya. Dia lembu. Apa? Katanya lembu tapi satu lembu lagi untuk masak. Jadi saya nak pergi Hidayah pula. Ya. Daya ada berapa lembu? Tak ingat lah malam tadi saya tengok dekat Al-Makmuriyah ada 10 kot. Ui, banyak kan? Al-Muri dekat mana? Dekat ni, Sarjana 3. Oh, Prestana. Masjid Kuning, masjid besar berapa? Hidayah. Yang ujung mana tu? Yang dekat section ni, Sarjana 3. Sarjana 2 lah. 2. 2. Tu saya tak pergi. Kat Prestana 10 Banyak Tapi kambing tahun ni tak ada lah. Kambing tak ada langsung? Tak ada. Adik suka makan kambing ah? Suka. Saya suka lebih daripada nanti saya lebih suka kambing. Nanti daging dia lagi juicy. Ya. Saya ingat saya nak pergi mancing hari ni. Oh, adik mancing. Mancing kat mana? Nanti tahu kat Hipak tu kan depan dia kan mamak tu kan. Mamak? Lepas tu depan dia kan ada tasik. Situ saya mancing haruan. Haruan? Pandai mancing? Pandai. Tapi belum sampai. Pakai apa? SP? SP softlock. Softlock dia kata. Pandai tak main? Pernah dapat tak? Pernah. Tapi umpan saya tertinggal dekat kampung. Alamak. Cik mancing sekali ke? Mancing? Cik pakai apa? Pakai soft rock. BC ke spinning? Dua-dua. Saya baru nak berjinak dengan BC ni. Pandai tak? Belum pandai setting lagi lah. Tapi dah mahir jugalah. Ya. Mesti dengar. Lepas tu tali pakai macam mana? Ikat macam mana? Pandai ikat tak? Pandai ikat tadi. Leader. Leader. Pandai? Lepas tu pakai snap lah? Pakai snap lah. Oh, kalau dia dapat sudut dia ni. Lembu ni tadi saya recall dengan lembu ni. Saya recall dengan lembu ni. Lepas tu lembu ni mesti dalam hati. Budak ni tadi recall dengan aku. Kalau dapat sodok sekali jadi lah. Adik blok berapa? Blok B. Blok B. Si? Blok A. Lingkat. Bawah sekali. Sama lah bawah sekali. Ya. Awak dekat belah mana? Ujung sana? Tengah. Rumah Acik kenal Cik Ya? Cik Ya. Sebelah dia. Bukan rumah kosong sebelah dia. Yang kan ada kosong lah sebelah dia. Berapa nombor? Tak ingat. Baru duduk sini? Saya dah beli daging. Saya dah beli daging. Ya ke? Awak buat apa masuk rumah dia? Hari-hari kot. Semalam tak masuk, hari semalam lagi tak masuk. Oh, semalam tak masuk. Kita lagi mancing. Oh, awak pun mancing? Ya ke? Kita tak mancing masuk. Mancing bawa pakai situ. Dia pakai mancing apa? Saya Bila selalu pergi mancing? dia pakai letak kucing kalau selalu bukan kucing tu bukan saya letak kucing tu yang datang sendiri. Saya selalu ni malam-malam selalu lepak luar. Tiba-tiba je kucing datang situ. Siapa belalah layan dia. Saya dah beli dah bro. BC saya namanya Kas AZ. Dah beli Kas AZ. Ya. Dah masuk tali belum? Dah. Lagi 20 pound. Lepas tu ada soft rock tak? Ada soft plastik. Cik ada ke? Ada. Tapi kat rumah. Tak satu boleh. Tapi kat sana rumah ni. Tak nampak ada. Sekejap. Tak ada ke? Soft coat kat sini. Ada. Tapi dekat ni rumah. Tak satu boleh. Ha? Foto. Sekejap. Selalu pergi mancing pukul apa? Pergi dengan abah. Sorok ke? Jalan kaki? Mak hantar lah. Oh, mak hantar. Tapi mak tak tunggu. Tunggulah sekali. Oh, Bukan faham. mencolam. Kira sekarang saya ada SP je lah. SP je? Spinning tak ada? SP je, soft plastik je tu. Awak belajar pasang tali leader tu macam mana? Dari
Saya tengok TikTok. Ha? Tengok TikTok. Tengok TikTok. Jadi tak? Jadi tak. Saya tahu daripada mancing ni sebabkan Pak Ngah saya. Ya. Ayah saya mana mancing. Oh, Pak Ngah awak lah. Pak Ngah awak ajak mancing. Ajar tengok dia pakai tengok dia. Kata abang tengok buat apa mancing. Lepas tu nak cuba-cuba lah. Lepas tu dapat ikan. Dapatlah sekali. Lepas tu terus giat nak mancing lah. Daripada darjah 3, daripada darjah 2 mancing. Adik pakai selalu Ace-Pro besar kecil? Kecil. Kalau attack gongkon besar. Selalu ambil warna apa? Sofrok? Kalau warna gelap bagi warna biru, warna kuning. Tapi ada warna coklat. Kau buka belakang. Bukan foto sini ke? Dia tak sembelih kat sini ke? Dia salam kan? Salam dulu. Tuan. Di sana tuan. Di pandang. Wow. Tadi kau sampai. Tak sekali. Aku nak lari jatuh ke bawah. Lepas duduk. Tidak. Memang aku jadi guru. Memang kena buat macam tu. Tadi dia lompat. Maafkan aku. Banyak sembur. Dia pandai-pandai kita. Tunggu kali terakhir sebelum aku mati. Sabar ya. Sabar ya. Nak sembelih kan? Kaki dia jatuh. Kau elbow dia sekali. Jatuh. Elbow dia. Kaki dia jatuh. Dia Dia nak tarik. kau longkik kat dia sini. Projek dia sangat. Kalau longkik dia jatuh. Tapi kau buat macam tu dia tak rasa lah. Kau yang rasa. Sekali. Ulang-ulang. Otak lah, itu mana ada lubang gila. Ni kuat lah. Dia orang kuat. Ni dia di Hidayah buat jatuh dah. Habis tu cakap angkat dia main kan. Aku rasa sembelih kat sini. Aiden. Order Aiden. Tunggu. Kau tepuk mata dia. Mati jangan. Kan nanti lampu tu tak redo macam Percaya ni. Allah je. Mati yang boleh kali. Hilang. Anak murid dia. Oh, anak tahu hati. Nak angin. Kalau pakai jumpa dua orang Kalau hujan ni. Apa di sini? Depan. Dia dah turun. Juga. Pakai lampu makin dekat. Kat
Sampai kat balik dia. Kau rumble tu. Dia tendang balik. Duduk dia tendang. Kaki dia tendang. Ni dia tercekik ah. Dia melak dia. Kau nak dapat. Okay, dia sedar. Tak, dia dah okey dah. Tadi dia tercekik. Dia bagi satu elbow, satu kaki. Ah, dah ikat gila. Tak mampu. Kena sudutkan. Hai. Oh, hai dia bagi satu spinning elbow kat mampu. Ini makan ni. Oh, lepas. Kesian dia kena siksa. Mana masing-masing. Boy. Kat yang kat ni. Kat. Tolong tarik dong. Kau macam gitu dah. Tolong jatuh lah. Tolak. Ya, ini tak betul ada pun. Depan dia sampai kat kepala. Pegang kepala. Dia nak bangun. Baring. Baring. Dia tarik tali dengan Mampus satu. Gilai. Jangan dekat-dekat. Saya wakilkan Kak Iya dekat mana? Jadi datanglah bila-bila. Bolehlah panggil yang ni yang Bosdi bin Abdul Wahab, Muhammad Azhar Fuzi bin Ahmad Razali, Samuddin bin Mahmiran. Abang Samuddin. Oh. Tarik sana. Sikit gitu. Okey dah. Memang tadi. Sikit. Lah, nak untung dah ada. Tadi. Tali bagi sini. Sini nak tarik belakang. Tali bagi situ. Bismillahirrahmanirrahim. Faham. Tolong pegang badan dia. Tarik ekor dia. Ekor dia tarik ke sana. Jaga. Ya, baju kau ya. Marah tu boleh tumbang.
Salah. Dia dia. Ah, dia dia. Hijau. Hijau Maria. Alah, jangan naik dia. Rikol. Baik kat kuat baik kat. Aiden pergi lah, tinggal panggil kau Aiden. Hijau. Jangan jadi benda ni baru. Semua tadi dia panggil Aiden. Dia minta kau dulu. Orang sembelih. Tapi kepala kau tak sembelih. Kalau dia panggil memang dia lari dari. Dah lah. Ui, nasi. Pusing sana tak apa tali tu. Biasa dia pegang. Ha? Ha. Aiden dia panggil kau Aiden. Hijau Maria. Kau jangan. Elok dia nak Apa pusingnya? lihat dia ni. Tadi Aiden bijak. Sidik lah bijak. Aiden bijak. Aiden tadi kau minta lembu dia marah. Orang marah. Dah luar padang kau tengok. Kau pergi sampai depan mata dia. Jaya duduk 10 tak? Weh, bawa. Jaya aku 10 tak? Jaya aku 10 tak? Sampai sini lagi. Sampai sini ni. Apa ada sini ya? Sebab dia orang buat lubang-lubang. 9448. Ha? Kencing dia? Lembu tu ada weh, sedih. Lihat tanya. Lihat tanya. Lembu ada tak hidung. Masuk lagi. Tu, dalam lagi Dan. Tolong dia sebelih kepala. Wih, apa Daripada rumah je tengok. Sekejap aku nak. Korban lu. Mufti bin Abdul Wahab. Mana kau situ kan? Kalau situ siap. Sana? Orang tak nampak lagi. Dalam situ. Tahu nampak. Ahmad Nasrul Danis. Masalahnya tinggi sangat pula aku naik ni. Kamu bin Ayub dah. Ha? Itulah engkau ni. InsyaAllah tuan-tuan yang mulia, moga Allah terima niat, yang penting niat kita korban ni, kita korban sunat ataupun apa-apa dah. Moga Allah ikhlas kepada kerana Allah. Dan saya wakili lah untuk sembelih lembu tuan-tuan ni. Ha? Sembelih pisau dah angkat baru kita lepas tau. Jangan ni. Duduk dulu dengan seorang bagi. Kita lepas baru lepas. Aku itu berlebih lah. Tadi dia kacau. Boleh letak tangan ni takut ni. Nanti kena baca dah. Belakang. Wow. Cu duduk je. Ha? Duduk kat atas badan tu. Dia bergerak. Yang lain semua kita pergi.
Tak boleh lalu pisau. Pisau lagi. Pisau boleh lari dulu. Pisau boleh lari. Okey. Saya lepas dulu ah. Ini kena juga. Leceh. Dia bebas. Pelan je. Buat lagi ni. Tak apa, memang dah buka dia tadi. Ya, dia nak tunggu. Oi, ya. Buka. Dah. Kayu je ke? Belum. Basuh ah. Lecek kat sini. Lecek. Biar. Tahu. Lecek kat sini paku Ni sungai. Sungai. Amazon. Lali tu tadi ke sana takut jatuh. Weh Slim, darah dia lecek kat si paku. Yek nanti. Darah lecek. Yek tengok kaki Yek weh. Nanti aku kasih ni tau. Tak kaki Yek ada darah ni. Ha? Tak ada. Aku bapak dia tadi. Sebab kan orang tu tutup kan. So tak kena. Ha? Apa lagi nampak? Betapa kena seksi. Aku dalam gini best ni saya tu. Ni kalau aku anak aku jangan dekat-dekat ni. Nanti meletup aku. Dekat kampung dekat depan mati. Raya di sini tak ada. Aku kalau pancit kalau kena salah pokok. Kalau kena sikit Vincent. Kalau kena banyak aku dah. Okey. Yang tu depan tu. Nak ada tadi. Kan ada dua lembu. Tak ya. Tolak. Dah sampai lembu tu. Aku pula kat batu ni. Tu orang bagi kan. Sabar. Sabar. Kau tinggal. Bau tai. Lembu. Tolong. Masih ada kak. Dah mati pun ada dah. Nasi kau tak pijak tau. Dia orang warna hitam. Ayo. Okey. Lu dah lecek kasih paku dah. Mula aku dah lap. Aku dah lap kat tanah. Dulu warna putih tu banyak ni. Dulu warna putih tu banyak ni. Weh, gila. Yang semalam. Bukan. Buat dulu juga. Darah aku dah muntah. Aku tengok nak muntah. Weh, tadi darah tu dia cik. Muntah aku boleh makan. Tak, aku kan ni. Weh, lihat lagi yang campur dengan ada butai ni. Yo. Weh, itu lagi lah. Okey. Kau bila kau dah hungry, kau dia tumbang. Kau beli. Pegang kepala dulu. Beli ni tu kepala dulu ni nak. Tak sini geli. Geli tu boleh hidup. Relax kau baik. Kau ada darah. Geli. Dia tu bang. Laki. Kalau lembuan apa? Itu betul. Kata aja deh. Cantik. Sampai laki. Tadi kau jual yang kau. Elok putih jadi merah. Kata ni coklat. Ini goreng. Buka ayo. Buka. Dia pakai baju merah ni kalau kena kan nampak baju. Banyak kan yang pakai baju putih. Pakai baju cerah. Flag over datang. Aku dah nak kena jaga. Asyik okey dah jom. Asyik pergi balik jap kami sofrot. Sofrot dekat sana, dekat Shah Alam. Dekat rumah cik tak ada? Tak ada. Kena balik Shah Alam dulu. Baru boleh bagi sofrot. Nak pergi mancing bila? Ingat rod dah sampai. Saya dah beli. Dah rod bila sampai? Tak
tahu lagi 20. Alamak, Rod tak sampai lagi pula. Ingat kan dah pergi mancing. Esok kot. Hari tu pergi mancing macam mana pakai Rod siapa? Dekat Pak Hil. Dekat balik. Setelah lepas tu dia tinggal. Tinggal. Baru beli lah. Kan? Mesin casting. Baru beli. Casting dia boleh. Kenapa tak pakai spinning lah? Nak mandi dengan BC dah 2026. Ramai edit 2026 pakai spinning 2026 spinning. Ya. Pandai pakai ni. Casting. Tak try lah. Try. Tak try lagi lah, tak pernah try. Boleh je nak kerja. Ha? Boleh nak. Boleh. Boleh kat Shah Alam. Tapi kat Shah Alam kena balik kat rumah lu. Macam kat sini. Kat sini rumah mak. Kampung lah. Rumah mak. Boleh lah cik pergi ambil sekali. Boleh tengah tengok ni. Adik nak ambil bila? Tak boleh kasi, tak boleh kasi. Tak boleh kasihan, tak boleh makan. Kan? Tapi kalau nak sendiri dia kena sekali. Dia tak boleh 2 kali. Tak boleh. Tak boleh Dia kena sampai habis. Aku dah sekali je. Ya. Kalau tak ikut nama dia seksa. Tak, dia nama dia tu kalau dah macam tu dia jadi ni. Apa ah? Seksa. Bukan seksa, dia jadi apa bangkai. Jadi bangkai Sekali. sebab dia tak habis potong. Dia kena sekali. Ya, dia kena habis throat tu habis. Tak boleh sampai. Tak boleh sini. Tak boleh. Tapi pisau dia kena tajam. Betul-betul tajam lah. Ya. Macam contoh dah letak sini dah ada agak. Boleh makan bangkai tak? Balut boleh makan? Ha? Ini dah siang nanti. Adik, balut boleh makan? Saya kena tunggu dulu nak ambil lagi. Bila nak siap? Kalau tak siap nak makan. Tapi lambat ni. Awak tolong pegang, awak tolong nak lapar dia. Risau tak tajam. Ni, dalam sains dah tulis apa dalam ni. Tak tajam sekarang ni tak apa. Yang tadi tu tak boleh. Tadi tu sembelih. Ni nak agihkan daging tak apa. Nak siang daging tak apa. Ni siang ni lama. Pagi tak terjatuh. Saya ni nak pergi Hidayah pula. Faham. Lepas tu bila nak ambil ni? Soft rock. Tapi soft rock kat rumah. Kalau aku lagi cari kan. Pada free lah cik mancing anak saya. Bila? Petang. Betul ni. Tak kena. Adik pergi ni. Petang ni dek. Oi. Rod boleh sampai. Tak apa, cek dia Rod. Boleh lah. Sama. Tapi adik pergi dekat ni taman mainan kat sana tu petang ni. Nanti makcik bawa. Sebab kalau di sini Rod dah hantar sini. Sebab saya beli tu Rod Hai. Hai. Abang dia petang lah. Abang selalu petang. Aku sumpah tu. Tak boleh tahan tu bau dia. Dah ada sumpah tu. Ayah kau tahu bau dia tanya. Bau bangkai siap. Bau bangkai campur air. Campur dah lah. Campur dah lah. Tak boleh benda darah-darah ni. Senang nasi tu kita boleh sini. Baru. Apa lalu dek? Dah. Nanti kalau buat kita kerja. Sini depan. Aduh sakit lah Ya, kau kaki. pegang depan. Sini. Nah, situ. Tengok sini, belah sini. Oh, tekan ni. Sini. Apa? Lagi tiba-tiba kena tahi. Dek sini lah sepatutnya. Dia pakai. Dia sini. Yalah, aku dah pandai kan. Rasa kalau buat kat kulit kau macam mana pedih.
Baki weh. Dia serius. Apa lah bunuh hidung ni? Jangan weh, yang boleh bayangkan rasa sakit ni. Aku kisah. Dia dah mati dah ni. Oh my god, aku dah hati dia. Kau bayangkan dalam manusia kau sembelih. Oh, nampak? Melapar. Aku pandai tak komputer. Tadi dia kencing. Dia nak kali ini kencing. Jauh dekat kan. Yang dekat kampung. Itu lebih lalu. Lalu ni. Tajam tu. Itu tajam. Macam test. Oh, patut ya aku rasa anda seperti India kan itu tak nak. Anas tu kan hitam. Jadi dia macam India, di India. Oh, India dia tak boleh makan lembu. ini kata India tu. Nas. Kenapa India tak boleh ni? Tak ada orang. Sebab tu dia kata tu Tuhan dia. Budaya dia orang. Tuhan dia kata. Tahu. Kan budaya dia. Tahu tak? Nah, kesian. Tadi cakap tak lagi cakap kesian. Lepas tu dia cakap lagi. Betul lah lupa saya. Dia sudah tempat sini nak sembelih lembu ni. Okey. Tak budak ni. Boleh juga. Boleh lah kalau muat lah. Kata muat lah. Ni sebenarnya tempat sembelih lembu tapi sebab lembunya ganas. Jadi tak boleh dah. Lembunya terlalu ganas. Tengok pun bau ikat satu kaki. Lah yang tak ganas. Tak ada. Itu jantan. Jantan. Oh, kalau betina tak ganas lah. Ni bakal baju merah tu. Tu dia nak sondol tu. Itulah tu. Dia nak sondol apa? Ingat kerbau apa? Kerbau lain lah. Dia adik-beradik lah. Ha? Adik-beradik. Alah tapi Dia kan spesies. kerbau lah bau. Kerbau lah bau. Bau warna merah. Mana nak? Lembu mana? Mana nak turun? Dia turun kalau nak sembelih. Jangan turun. Dan ukur dah ni. Lembunya bau ikat satu kaki. Ikat satu kaki terus dah memontor. Apa lagi ikat semua nak angkat tu berat. Dia rasa kuat tak nak angkat lembu ni? Tak ada nak letak darah sebenarnya. Sebenarnya nak letak darah kat situ. Nanti kita kubur. Nak buat kubur ke? Nanti kita kubur kepala dia. Tapi lembu lagi satu tak ada kan? Lembu lagi satu dah masak ke? Dah hampir dah. Tak sampai pun, dah gaib dah. Beli nak sama? Dah gaib dah. Dah masuk alam bazar. Ni, bontok dia kat lembu kat kepala.
Ni bontot kat bawah ni. Bukanlah bontot kat situ. Leher kat sini. Bontot kat dalam macam mana? Mana bontot nak buat? Tapi tenaga dia memang daripada pagi sampai sekarang lagi tak habis lagi. Ha. Okey. Dia patut jadi talented orang jadi host dia. Jadi influencer, YouTuber. Dia nak jadi ni pemancing. Awak suka YouTuber? Dia dia nak mancing ah. YouTuber mancing. Jadi atlet. Atlet. Atlet apa dik? Bola. Kalau ada bahagian tulang, ambil bahagian tulang lah. Ada bahagian isi. Daging. Faham. Dah habis dah kat belah sana. Ada dekat Shah Alam. Ada nak bila? Ha. Hari ni kena ambil lagi lah balik. Saya pun tak tahu rumah cik mana. Rumah hujung sana, kat sebelah taman. ASP Bara. Bara tak ada. Apa jadi ada? Macam tak tahu ada apa. XP Bara tu apa? Aduh, berak lah. Tu kat bawah ni kan ada toilet.